Nggak tahu ini pas nggak buat momen tahun-tahun ini. Semua merasa benar saat membela namamu yang suci. Semua merasa suci membela kitabmu yang dikhianati, membela ayat-ayat Tuhan hingga darahnya bercucuran, membela kebenaran Tuhan hingga jiwa nyawa melayang. Seringkah kita bertanya, kita ini adalah manusia yang sering melupakannya. Kita ini tetaplah manusia. Benarkah kita membela Tuhan atau kita cari kekuasaan? Benarkah Tuhan membela kita sambil membunuh ciptaannya? Benarkah Tuhan membela kita atau kita cari keuntungan? Benarkah Tuhan membela kita saat alam raya dirusak manusia? Tuhan, 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 benarkah kita membela Tuhan atau kita cari kekuasaan? Benarkah kita membela Tuhan atau kita cari keuntungan? Benarkah kita membela Tuhan atau kita cari kekuasaan? Benarkah Tuhan membela kita saat alam raya dirusak manusia? Oh Tuhan, 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 Tahun 2013 ya, saya tidak mencoba mengaitkan kondisi sekarang. Yang pasti ya terserah persepsinya teman-teman.